Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu topik yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia, Guru Berjiwa Pendidik. Topik ini amat penting kerana sistem pendidikan merupakan asas kepada pembangunan sesebuah negara. Melalui pendidikan, negara dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan beberapa perkara utama yang berkaitan dengan hala tuju pendidikan Malaysia. Antaranya ialah pengenalan kepada sistem pendidikan negara, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua iaitu SKPM G2 serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Selain itu, saya juga akan menghuraikan 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid, 11 anjakan transformasi pendidikan serta peranan guru dalam merealisasikan aspirasi pendidikan. Di bahagian akhir pembentangan, saya juga akan menerangkan implikasi aspirasi pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik, iaitu bagaimana guru perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem pendidikan bagi memastikan aspirasi negara dapat dicapai. Sebelum meneruskan perbincangan, nama saya Lukiana binti Rashidi dari Unit Bahasa Melayu 1, ambilan PPI SMP 2526. Pada slide ini, kita dapat melihat pengenalan kepada sistem pendidikan. Secara umumnya, pendidikan merupakan satu proses pembangunan manusia secara menyeluruh. Ini bermaksud pendidikan bukan sahaja memberi tumpuan kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut melibatkan pembangunan aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani seseorang individu. Melalui pendidikan yang seimbang, seseorang individu dapat berkembang secara menyeluruh dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Selain itu, sistem pendidikan Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan penambahbaikan. Perubahan ini dilakukan bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan global, perubahan teknologi serta keperluan masyarakat semasa. Sebagai contoh, perkembangan teknologi digital pada masa kini memerlukan murid menguasai kemahiran baharu seperti kemahiran teknologi, pemikiran kritis dan kemahiran komunikasi. Dalam konteks ini, kita juga perlu memahami maksud aspirasi pendidikan dan hala tuju pendidikan. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara. Aspirasi ini menggambarkan jenis generasi yang ingin dilahirkan melalui sistem pendidikan. Manakala hala tuju pendidikan pula merujuk kepada perancangan dan strategi yang dilaksanakan bagi mencapai aspirasi tersebut. Dengan kata lain, aspirasi ialah matlamat yang ingin dicapai, manakala hala tuju ialah langkah atau strategi yang digunakan untuk mencapai matlamat tersebut. Seterusnya, kita akan melihat Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau SKPM. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai tahap kualiti sesebuah sekolah. Instrumen ini digunakan sebagai garis panduan kepada pentadbir sekolah dan guru dalam melaksanakan pengurusan sekolah secara sistematik dan berkesan. Melalui SKPM, pelbagai aspek penting dalam pengurusan sekolah dapat dinilai. Antaranya termasuklah kepimpinan sekolah, pengurusan organisasi, pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian murid. Selain itu, SKPM juga membantu pihak sekolah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pengurusan serta pelaksanaan pendidikan. Apabila kekuatan dan kelemahan dapat dikenal pasti, pihak sekolah boleh mengambil langkah penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Dengan cara ini, sistem pendidikan di sekolah dapat dipantau secara lebih sistematik dan berkesan.
SKPM 2010 mengandungi 5 standard utama yang merangkumi aspek penting dalam memastikan kualiti pendidikan di sekolah. Standard pertama ialah kepimpinan sekolah. Dalam standard ini, kepimpinan sekolah perlu berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi. Pengetua dan guru besar perlu mampu menggambling serta menggerakkan warga sekolah secara bersepadu bagi memajukan sekolah. Kepimpinan yang baik dapat membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Standard kedua ialah pengurusan organisasi. Dalam standard ini, organisasi sekolah perlu diurus dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman serta memanfaatkan sumber luaran. Pengurusan yang cekap dapat membantu sekolah berfungsi dengan lebih berkesan dalam mencapai matlamat pendidikan. Standard ketiga ialah pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Bidang ini perlu diurus secara cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah dapat berfungsi dengan institusi pembelajaran yang mampu melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard keempat pula berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran (PDP). Dalam standard ini, guru perlu merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti tinggi serta bersungguh-sungguh dalam usaha memperkembangkan potensi murid. Guru juga perlu memastikan murid dapat mencapai tahap pencapaian yang optimum secara berterusan. Standard kelima ialah kemenjadian murid. Melalui pendidikan di sekolah, murid diharapkan dapat menjadi individu yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua atau SKPMG2. SKPMG2 merupakan penambahbaikan kepada SKPM yang diperkenalkan bagi meningkatkan keberkesanan penilaian kualiti pendidikan. Instrumen ini memberi penekanan yang lebih besar kepada peranan guru sebagai pelaksana utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, SKPMG2 juga menilai keberkesanan pengajaran, pengurusan sekolah serta pencapaian murid secara lebih menyeluruh. Tujuan utama pelaksanaan SKPMG2 adalah untuk memastikan kualiti pendidikan sentiasa dipertingkatkan selaras dengan transformasi sistem pendidikan negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM merupakan satu pelan strategik jangka panjang yang dirangka untuk mentransformasi sistem pendidikan negara. Pelan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan supaya setanding dengan sistem pendidikan negara maju. PPPM juga memberi penekanan kepada beberapa aspek penting seperti pembangunan kemahiran murid, peningkatan profesionalisme guru serta penggunaan teknologi dalam pendidikan. Melalui pelan ini, pembangunan pendidikan negara dapat dirancang secara lebih menyeluruh dan sistematik. Pada slide ini, kita dapat melihat bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM dibangunkan melalui pelibatan masyarakat serta penyelidikan yang meluas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini bermaksud pelan ini tidak dibina secara sebarangan tetapi melalui kajian mendalam yang melibatkan pelbagai pihak seperti pakar pendidikan, guru, pentadbir sekolah, ibu bapa serta masyarakat. Tujuan utama kajian ialah untuk memastikan pelan pembangunan pendidikan yang dirancang benar-benar mampu menjawab cabaran semasa dalam sistem pendidikan negara. PPPM ini dibangunkan dengan 3 objektif khusus. Objektif yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia. Dalam objektif ini,
kerajaan memberi tumpuan kepada beberapa perkara penting seperti akses kepada pendidikan, peningkatan standard atau kualiti pendidikan, merapatkan jurang pencapaian yang juga dikenali sebagai equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem pendidikan. Sebagai contoh, dalam aspek akses, kerajaan berusaha memastikan semua kanak-kanak di Malaysia mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang mereka. Dalam aspek kualiti pula, usaha dilakukan bagi memastikan pendidikan di Malaysia mencapai standard yang tinggi dan mampu bersaing dengan negara lain. Objektif kedua PPPM ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Ini bermaksud sistem pendidikan negara mempunyai perancangan jangka panjang yang jelas mengenai jenis murid yang ingin dilahirkan oleh sistem pendidikan Malaysia. Visi ini penting kerana ia menjadi panduan kepada semua pihak dalam merancang dasar, kurikulum serta kaedah pengajaran. Objektif ketiga pula ialah menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif. Transformasi ini merangkumi perubahan penting dalam Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memenuhi permintaan baharu serta harapan tinggi masyarakat terhadap sistem pendidikan. Selain itu, transformasi ini juga bertujuan mencetus dan menyokong perubahan dalam perkhidmatan awam supaya sistem pendidikan dapat berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. Gelombang pertama PPPM dilaksanakan dari tahun 2013 hingga 2015 dan memberi tumpuan kepada penambahbaikan asas dalam sistem pendidikan. Antara langkah utama ialah meningkatkan kualiti guru melalui latihan profesional dan pembangunan kemahiran pengajaran supaya pengajaran di bilik darjah menjadi lebih berkesan. Selain itu, kepimpinan sekolah juga diperkukuh dengan memberi latihan kepada pengetua dan guru besar melalui Institut Aminuddin Baki bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan sekolah. Di samping itu, terdapat juga penambahbaikan kurikulum dan pentaksiran seperti pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah yang menekankan kemahiran asas murid. Kerajaan juga berusaha mengurangkan jurang pendidikan dengan meningkatkan kemudahan dan sokongan kepada sekolah luar bandar serta sekolah berprestasi rendah. Akhir sekali, penggunaan teknologi dalam pendidikan diperluaskan melalui program seperti Satu Bestari Net bagi menyokong pembelajaran digital di sekolah. Gelombang kedua pula dilaksanakan dari tahun 2016 hingga 2020 dengan memberi fokus kepada pengukuhan usaha yang telah dimulakan dengan gelombang pertama. Dalam gelombang ini, profesionalisme guru terus dipertingkatkan melalui latihan dan pembangunan profesional yang berterusan bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Selain itu, kepimpinan sekolah juga terus diperkukuhkan melalui latihan kepimpinan yang lebih sistematik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga diperluaskan bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif. Sekolah juga diberikan lebih autonomi dalam membuat keputusan tertentu supaya pengurusan sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Di samping itu, sistem pentaksiran murid diperkukuhkan supaya bukan sahaja menilai peperiksaan tetapi juga perkembangan murid secara menyeluruh. Gelombang ketiga dilaksanakan dari tahun 2021 hingga 2025 dan memberi tumpuan kepada peningkatan kecemerlangan sistem pendidikan negara. Dalam gelombang ini, sekolah diberikan lebih autonomi dalam membuat keputusan berkaitan pengurusan dan pelaksanaan program pendidikan.
Selain itu, profesionalisme guru terus dimantapkan supaya guru dapat melaksanakan pengajaran yang lebih berkualiti dan inovatif. Kepimpinan pendidikan juga dikukuhkan melalui latihan serta sokongan daripada institusi seperti Institut Aminuddin Baki. Di samping itu, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran abad ke-21 turut dipertingkatkan bagi menjadikan proses pembelajaran lebih berkesan dan relevan dengan perkembangan semasa. 5 aspirasi sistem pendidikan merupakan komponen penting dalam PPPM bagi memastikan sistem pendidikan negara lebih berkualiti dan berkesan. Aspirasi pertama ialah akses, iaitu peluang pendidikan diberikan kepada semua kanak-kanak di Malaysia. Aspirasi kedua ialah kualiti, iaitu memastikan pendidikan yang diberikan mencapai standard antarabangsa. Aspirasi ketiga ialah equity, yang bermaksud setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk berjaya tanpa mengira latar belakang. Aspirasi keempat ialah perpaduan, iaitu peranan pendidikan dalam menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Aspirasi kelima ialah kecekapan, iaitu sistem pendidikan menggunakan sumber secara optimum bagi mencapai hasil yang terbaik. Selain aspirasi sistem pendidikan, PPPM juga menetapkan 6 aspirasi murid yang perlu dicapai oleh setiap murid. Aspirasi pertama ialah pengetahuan, iaitu murid perlu menguasai asas ilmu pengetahuan yang kukuh. Aspirasi kedua ialah kemahiran berfikir yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi serta menganalisis dan menyelesaikan masalah. Aspirasi ketiga ialah kemahiran memimpin, iaitu kebolehan memimpin dan bekerja secara berkumpulan. Aspirasi keempat ialah kemahiran dui bahasa, iaitu penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Aspirasi kelima ialah etika dan kerohanian yang menekankan pembentukan sahsiah dan nilai moral. Aspirasi keenam ialah identiti nasional, iaitu semangat cinta akan negara serta menghargai budaya masyarakat Malaysia. 11 anjakan transformasi pendidikan diperkenalkan dalam PPPM bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Antara anjakan penting ialah meningkatkan akses pendidikan berkualiti, meningkatkan profesionalisme guru serta memperkasa kepimpinan sekolah. Selain itu, penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran juga diperkukuhkan. Kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti turut diberi perhatian bagi memastikan pembangunan murid dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Guru berperanan sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada murid melalui pengajaran yang sistematik dan berkesan. Selain itu, guru juga perlu membantu murid membina kemahiran berfikir aras tinggi supaya mereka mampu menyelesaikan masalah secara berfikir secara kreatif dan kritis. Guru juga bertanggungjawab membentuk sahsiah dan nilai murni murid melalui bimbingan serta penerapan nilai moral dalam pengajaran. Di samping itu, guru perlu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Guru juga perlu menggunakan teknologi dalam pengajaran supaya pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif dan sesuai dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Aspirasi pendidikan memberi beberapa implikasi penting kepada guru. Guru perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme diri melalui latihan dan kursus pendidikan. Selain itu, guru juga perlu menguasai kemahiran pedagogi yang berpelbagai bagi memastikan proses pengajaran menjadi lebih berkesan. Guru juga perlu menguasai teknologi pendidikan supaya mereka dapat menggunakan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, guru perlu memberi perhatian kepada perkembangan holistik murid
iaitu bukan sahaja pencapaian akademik tetapi juga aspek emosi, sosial dan sahsiah murid. Guru yang berjiwa pendidik sentiasa berusaha membimbing murid supaya mereka dapat berkembang secara seimbang. Sebagai kesimpulan, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia bertujuan melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia dan mampu bersaing di peringkat global. Dalam usaha mencapai matlamat ini, peranan guru sebagai guru berjiwa pendidik amat penting kerana guru merupakan individu yang berinteraksi secara langsung dengan murid dalam proses pembelajaran. Oleh itu, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran, pengetahuan serta profesionalisme supaya dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik dengan lebih berkesan. Dengan kerjasama semua pihak termasuk guru, sekolah, ibu bapa dan masyarakat, aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan demi masa depan generasi akan datang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.